Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi dalam channel Atik Channel. Dan hari ini saya akan buat review, bukan review, saya akan buat reaction. Okay, reaction ni tak adalah tu sangat, just reaction biasa-biasa je. Jadi korang tak payah nak mengharapkan saya buat yang bagus. Okay, ni just yang senang-senang je. Saya pun just pakai yang saya tak bersedia sangat, tapi tak apa, kita teruskan. Okay, kita akan buat reaction pasal TikTok couple di Malaysia. Tapi sebelum tu, kamu semua yang belum subscribe, please subscribe, like and share channel saya. Okay, kita teruskan dengan video ini. Okay. 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 Serius cakap. Okay. Ni budak sekolah. Serius. Jalani hari-hariku dengan hebat. Ku tahu hidup tanpamu itu berat. Denganmu aku kuat. Dengan begitu ku berhenti untuk terus mencari. Okay. Okay, lagu dia. Okay. Okay, kejap Okay, lagu dia sedap. Lagu untuk pertengahan lagu-lagu dia cantik. Okay. Cuma dia punya perbuatan dia punya apa tu, tingkah lagu dia tu tak berapa cantik sangat tau. Jadi korang jangan tu sangat lah. Okay, kita teruskan. Matiku, alah sweetnya. Allah, gambar pun lekat-lekat nak bersuit-suit bagai. Bila dah start pegang tangan, okay, ke arah, bukan nak cakap dia akan zina, tapi ke arah jalan zina tu semakin dekat lah. Astaghfirullahaladzim, budak perempuan pun. Kita apa tu, kita tengok je, jangan stres. Kita just tengok. Astaghfirullah. Okay, yang ni aku tak setuju. Sama ada budak ni sekolah agama ke tak? Kalau sekolah agama dia macam kat agama Islam, bila orang bukan Islam tengok, nampaklah di situ kejahilan. Okay. Bagi kamu, ku berharap mencintaku. Okay, aku nak tanya, korang yang berkapal ni ada duit ke kalau nak kahwin? Tak ada, baru belajar. Tapi nak couple tak payahlah, baru belajar kot.
Kau baru belajar cari duit pun tak pandai. Kalau macam ni aku nak cakap, kalau korang beli hadiah kat awet korang, guna duit siapa? Mak bapak kan? Korang tipu pula situ. Jadi tak payahlah. Lainlah kalau korang ada perniagaan sendiri. Aku rasa motor tu pun motor mak ayah juga. Jadi tak payah nak belagak lah ada awet. Okay, kita teruskan tengok. Dah nak ambil tapi sweet ni. Naik motor kat Cai. Okay, habis. Okay, in conclusion dia, yang aku nak cakap, alamak, kenapa kena pesan? Okay, yang kat belakang ni tak payah. Okay, in conclusion dia, kan, tak payah couple. Tu je. Sebab bila korang couple dah, penipuan akan hancur. Penipuan mak ayah akan berlaku. Yang kedua, pembelajaran akan jadi teruk. Yang ketiga, susah nak cari duit sebab terlalu dekat dengan pasangan. Okey. Yang keempat, maksiat dan adalah jalan ke arah zina. So, macam mana aku nak cakap? So, korang yang berkapa ni, masih pintu taubat Allah masih terbuka. Taubatlah ya. Okey. Bukan nak merendahkan orang yang buat video ni, tapi saya nak bagi nasihat kepada kamu semua dan siapa yang buat TikTok dan kepada diri saya sendiri. Yang penting kepada diri saya sendiri sebab saya pun ada banyak silap. Jadi saya nak bagi tahu supaya jangan terlalu taksub dengan TikTok dan jangan terlalu taksub dengan pasangan sebab pasangan ni boleh cari bila-bila masa. Tahu, jodoh ketentuan ilahi semua. Jadi tak payahlah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang datangnya daripada saya. InsyaAllah kalau ada masa lagi saya akan buat reaction tentang video-video pelik atau video-video bodoh. Video-video pelik lah dekat dalam YouTube. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan korang yang belum subscribe, please subscribe, like and share. Tekan button loceng kat tepi subscribe supaya notifikasi ada di telefon bimbit korang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.